Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini tuan-tuan saya nak menjawab satu templakan ataupun satu kajian yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah Sanusi, yang mengatakan bahawa UMNO kedai kecil tapi nak jadi tokey besar. Ini Sanusi. Pertama sekali saya nak beritahu Sanusi, tak betul UMNO ni kedai kecil. Memang betul lah rancangan PAS untuk bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang pro Perikatan Nasional telah berjaya mengecilkan jumlah kursi yang dimiliki oleh Barisan Nasional. Dulu kita menang 79 kursi ketika pilihan raya umum yang ke-14. 2022 kita hanya menangi 30 kursi Barisan Nasional. Dan ini menyebabkan Sanusi mengatakan UMNO ni kedai kecil tapi nak jadi tokey. Saya nak beritahu UMNO masih ada lebih 3.5 juta ahli, tuan-tuan. Dan kita adalah merupakan parti yang mempunyai keahlian paling ramai. Dalam Malaysia ni, tak ada orang yang lebih daripada UMNO. Itu pertama, fakta yang Sanusi kena tahu. Nombor dua, selain daripada kita diboykot, disabotaj oleh ahli-ahli kita yang bekerjasama dengan PAS, dengan Bersatu ni, kita juga nak beritahu dengan Sanusi, kita tak pernah pun kata kita nak jadi tokey, kan? Dan hari ni kalau kita nak jadi tokey, kita dah lama dah bersetuju dengan PAS. Baik PAS, baik Bersatu, kedua-duanya dah datang berjumpa dengan Presiden UMNO menawarkan jawatan Perdana Menteri, tapi ditolak. Jadi kalau kita nak jadi tokey, dah lama dah kita terima sogokan ataupun tawaran yang diutarakan oleh PAS dan juga oleh Bersatu ni, tuan-tuan. Tapi sehingga hari ini UMNO tak pernah terima pun tawaran-tawaran ini. Jadi tak benarlah mengatakan kita nak jadi tokey. Saya nak beritahu dengan Sanusi, adalah normal untuk sebuah parti yang pernah menjadi sebuah parti yang dominan di dalam negara kita, kita nak kembali dominan. Dan satu cara untuk kita kembali dominan ialah kita kuatkan parti kita. Bukan kita menjadi pengemis dan mengharapkan bantuan daripada PAS ataupun daripada Bersatu. Itu tak pernah berlaku. Dan adalah normal untuk sebuah parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu, orang Islam daripada mula sebelum merdeka sehingga ke hari ini mereka nak meneruskan kesinambungan perjuangan mereka. Jadi apa salahnya? Perlu ke nak menemplak kononnya kita ni rumah kecil, kedai kecil tapi nak jadi tokey? Kita nak kembali dominan, itu biasalah. Sama juga dengan PAS. Apa perjuangan dia? Kenapa dia nak meramaikan keahlian dia? Kenapa dia setiap hari tak pernah berhenti daripada menabur fitnah, menabur janji, membuat berbagai bentuk onar dan sebagainya? Tujuan dia tidak lain tidak bukan ialah untuk mendapat kuasa. Dan begitu juga dengan UMNO. Kerana kita tahu bahawa hanya dengan ada kuasa je, tuan-tuan, bahawa kita boleh menjaga kepentingan Melayu dan kepentingan Islam. Bukan macam PAS. Bila dia ada kuasa, bila DAP minta tanah Kampung Baru Cina, mereka minta tanah tol, tanah pajakan sampai 999 tahun. PAS tidak fikir tentang implikasi dia. Dia main bagi je janji jawatan Menteri Besar dia, selamat. Itu bezanya, tuan-tuan, antara UMNO dengan PAS. Kalau kita lihat bila mana ahli parlimen DAP Raup memperjuangkan nasib mereka-mereka yang telah menceroboh buat ladang Musang King di negeri Pahang. Kalau nak kirakan, tuan-tuan, kalau DAP tarik sokongan terhadap Datuk Seri Wan Rosli, Datuk Seri Wan Rosli pun boleh tergolek daripada menjadi Menteri Besar. Tetapi beliau tak pernah heran tentang soal jawatan.
beliau memperjuangkan apa yang betul. Malah kita hantar tentera, tuan-tuan. Beliau hantar tentera, potong pokok-pokok musang king ni. Dan halau penceroboh-penceroboh ni. Walaupun pada ketika itu ahli parlimen Raup daripada DAP membela penceroboh-penceroboh ni. Ada pernah Datuk Seri Wan Rosli takut dia akan kehilangan jawatan Menteri Besar, seperti mana Menteri Besar PAS dulu takut hilang jawatan dia kalau tak bagi tanah 999 tahun kepada Kampung Baru Cina di Negeri Perak. Itu bezanya, tuan-tuan, kalau UMNO duduk di dalam kerajaan berbanding dengan kalau PAS yang duduk di dalam kerajaan tanpa UMNO. Jadi silap besarlah Sanusi. Silap besarlah mengatakan bahawa kita ni nak jadi tokey besar. Kita menolak kerjasama dengan PAS sebab kita tak percaya dengan PAS. Bukan kerana kita nak jadi tokey dan PAS tak setuju nak menjadikan kita tokey. Tak. Itu tak benar sama sekali. PAS dah lebih daripada setuju nak angkat UMNO menjadi abang besar. Nak angkat UMNO menjadi Perdana Menteri. Tapi UMNO tolak mentah-mentah, tuan-tuan. Sebab kita ada sahabat kita. Sahabat kita PKR, DAP, begitu juga dengan Amanah. Ada orang nak kata kita tak kerjasama dengan DAP tu pulang pada dia. Kita nak tipu buat apa, tuan-tuan? Kita bekerjasama dengan PH dan DAP, Amanah, PKR semua sekali adalah parti komponen di dalam PH. Memang kita ada kerjasama. Kita bukan jenis ada penyakit denial syndrome macam setengah-setengah orang, tuan-tuan. Okey, itu mukadimah saya pada hari ini. Ada apa soalan lain? Lagi pasal Sanusi. Sanusi dakwa kolaborasi agung yang dibuat UMNO ni tiru idea dari Muafakat Nasional. Kebodohan Sanusi ni kadang-kadang melampau juga, Nak beritahu bahawa Muafakat Nasional tu idea siapa? Cuba Sanusi ni guna otak dia sikit, Muafakat Nasional tu idea siapa? Bukan idea UMNO ke? Nak tiru siapa? UMNO nak tiru UMNO? Pakai otak lah sikit Sanusi. Bila cakap tu biarlah kaji dulu, Bila Muafakat Nasional NGO yang ditubuh secara senyap-senyap pun, yang tubuh dia pun UMNO juga, Anwar Musang tu, UMNO juga, tuan-tuan. Jadi bila masa pula datangnya idea ni, idea PAS, tak benar, tak benar sama sekali. Okey, ada lagi? Okay, PAS dakwa UMNO boleh tambah 10 kerusi, jadi 40 kerusi lah maksudnya. Jika bersama mereka. Itu sebabnya kita nak beritahu dengan Fadli Syari ni, dan kita nak beritahu dengan Akmal Saleh, kau dengar sendiri apa yang diperkatakan oleh Fadli Syari. Maknanya 74 kursi yang telah pun dimenangi oleh Perikatan Nasional pada pilihan raya lepas. Kalau UMNO buat kepala bodoh, pergi buat kerjasama dengan PAS balik, dengan Perikatan Nasional balik, the best dia akan bagi kita lebih kurang 10 kursi daripada 28 kursi yang ditandingi oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya yang lepas. Ada lebih kurang 28 kursi Melayu ni, tuan-tuan, yang Pakatan Harapan menang. Daripada 28 ni, kalau ikut cara cakap Fadli Syari ni, maknanya 18 dia akan ambil, dia akan bagi UMNO cuma 10. UMNO sekarang ni BN ada 30 kursi, tambah lagi 10 maknanya 40 kursi. 40 kursi maknanya 151 UMNO bahagian dah boleh tutup lah, ataupun boleh jadi Barua Perikatan Nasional sepenuh masa. Pilih. Pilih. Tetapi kalau kita hari ini ikut keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan UMNO, iaitu bekerjasama dengan PH, maka kita ada peluang untuk bertanding di 85 kawasan parlimen. Dan 85 kawasan parlimen ni, tuan-tuan, dengan sokongan daripada masyarakat India, masyarakat Cina, dengan Malay base yang kita ada, Malay supporters yang diperolehi oleh Pakatan Harapan, insya-Allah, tuan-tuan,
untuk UMNO menang sekitar 5 hingga 60 kursi ni insya-Allah dalam tangan. Jadi kalau dah Fadli Syari pun beritahu paling kuat pun dia akan bagi 10 kursi kepada UMNO. Kalau ada lagi lah langau yang nak bersama dengan PAS ni, saya tak boleh nak cakap apa lah kan. Lebih baik makan racun tikus, bunuh diri lagi baik kan. Belum masuk pilihan raya dah tahu dah keputusan pilihan raya tu buruk kan. Okey.